Teori kumpulan generasi ni start daripada kajian sosial dan sejarah, di mana para sejarawan cuba nak faham macam mana pengalaman hidup pada zaman tertentu boleh membentuk watak dan nilai sekumpulan manusia. Orang yang terawal dalam memperkenalkan idea generational consciousness atau kesedaran generasi ni ialah Karl Mannheim, seorang sosiologis dari Jerman. Dalam penulisan dia yang bertajuk The Problem of Generations pada tahun 1928, Mannheim cakap setiap generasi dipengaruhi oleh peristiwa sosial, politik dan budaya yang berlaku masa diorang tengah membesar, yakni masa diorang remaja. Idea Mannheim ni menekankan bahawa generasi bukan berdasarkan umur je, tapi berdasarkan pengalaman sosial kolektif. Teori ni terus berkembang dan pada akhir abad ke-20, idea Mannheim ni diperluaskan dan dipopularkan secara komersial dan akademik, terutamanya dekat US. Maka muncullah William Strauss dengan Neil Howe, dua orang sejarawan dan penganalisis sosial dari US. Diorang yang memperkenalkan model generasi moden dalam buku diorang yang bertajuk Generations: The History of America's Future 1984 to 2069 yang diterbitkan pada tahun 1991. Model ni berdasarkan konsep generational cycles, di mana satu cycle akan ada 4 musim sejarah dan 4 pola generasi. Cycle ni akan berulang setiap 80 ke 90 tahun mengikut anggaran kitaran hayat manusia. 4 pola tu ialah prophet atau idealist, nomad atau reactive, hero atau civic dan artist atau adaptive. Setiap pola tu pula muncul 4 musim sejarah, iaitu high, awakening, unraveling dan crisis. Daripada diorang ni juga nama-nama macam baby boomers, generation X dan lain-lain ni jadi popular dan digunakan sebagai terma tak rasmi kepada setiap kumpulan generasi.